Nama saya Muhammad Hafizah bin Ahmad. Saya berusia 38 tahun. Saya mula masuk Darul Kifayah tahun 2001 sehingga 2005 habis SPM dan sambung STPM di Darul Kifayah juga sehingga 2007 dan seterusnya saya melanjutkan pelajaran di Universiti Utara Malaysia sehingga tahun 2010 dalam bidang ekonomi dan seterusnya pada tahun 2016 saya telah memasuki dalam bidang kepolisian bidang RM di IPD Raub, Ibu Pejabat Polis Daerah Raub sehingga sekarang tahun 2026. Daripada 2001 sampai saya habis belajar 2010 lah, itu bantuan beasiswa untuk inilah PTA. Okey, harapan saya kepada adik-adik dari Kifayah, hargai apa yang telah diberikan terutamanya daripada Mawib dan juga pengurusan Darul Kifayah sendiri. Saya ingat lagi pesanan saya punya pengetua Darul Kifayah pada masa itu, iaitu Datuk Muhammad Nizam, CEO Mawib sekarang. Jadikan diri kita sebagai ejen pengubah nasib keluarga. Jadikan peluang yang ada ini sebagai pemangkin untuk kita berjaya dan lebih berjaya pada masa hadapan. Nak ucap terima kasih itu tak terbalas dengan orang kata perkataan kan. Darul Kifayah banyak membentuk diri saya, jati diri daripada orang kata fakir miskin lah. Masuk Darul Kifayah tak ada hala tuju, tak ada pemikiran, tak ada semangat, sehinggalah orang kata ada kesedaran untuk berjaya. Berkat ataupun didikan dan bimbingan daripada warga Darul Kifayah sendiri daripada dulu sehingga sekarang. Okay, Assalamualaikum, nama saya Nur Zuhaida binti Mustafa. Saya adalah batch tahun 99 di Kompleks Darul Kifayah. Saya berada di sini selama dari tingkatan 2 hingga tingkatan 5 dan menamatkan pelajaran pada peringkat SPM dan seterusnya saya menyambung pelajaran ke Kolej Metrokrasi Kolej Cermai di Negeri Sembilan dan saya mengambil jurusan Sains Hayat dan seterusnya saya menyambung pelajaran ke Universiti Malaya Kuala Lumpur dalam ijazah sarjana muda Sains dengan Pendidikan, major dalam matematik dan minor dalam fizik. Setelah tamat pelajaran, saya meneruskan saya bekerja di SMK Taman Seraya Ampang pada tahun 2017 hingga 2007 hingga 2017 dan seterusnya saya berpindah ke SMK Selayang Baru pada tahun 2017 sehingga kini. Semasa saya belajar di Darul Kifayah, pengetuanya adalah Datuk Muhammad Nizam. Saya pernah terima satu bantuan Mawib semasa saya di Universiti Malaya, bantuan pelajaran tak silap saya. Saya haraplah pelajar Darul Kifayah dapat meneruskan pelajaran sebab kemudahan kat sini terlampau banyak. Banyaklah dia punya faedah yang kita boleh dapat dekat sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Darul Kifayah, pihak Mawib dan pihak Ketua Pegawai Eksekutif Ustaz Muhammad Nizam bin Haji Yahya. Terima kasih.